P sama dengan IV. Okey, jadi P 3500, I kita tak tahu, V kita ambil lah 240. Okey, cari I. Macam tekan kalkulator. Bagi 240 berapa M? 19 ataupun 20 lah. Okey, lepas tu keluar MCB, line pergi ke line. Okey, masuk line. Kalau tengok belakang soket tu dia ada tulis L, N dengan E kan. Okey, earth masuk dekat earth. Itu neutral kan. Okey, neutral bus bar. Nak ubah je? Tak boleh. Neutral bus bar pergi ke neutral. Okey. Lepas tu earth bus bar pergi ke earth. Paling senang. Tarik soket saya. Kalau buat kerja saya paling suka tarik soket. Tak kena fikir banyak. Tiga-tiga. Susah. Ya. Patut nak lupin. Kalau nak lupin macam mana? Kalau nak lupin salah. Contohlah nak lupin bilik kata lagi. Ya, macam mana nak buat? Tarik je. Okey, salah minta tolong. Buat soket apa lebih? Okey, kalau udah. Dia paling suka lupin. Tak nak bagi shot. Okey. Okey, looping. Okey, neutral. Okey, bagus. Lah. Live. Jangan pegang ni shot ni. Okey, baik dah. Tak sampai dah ni. Sampai sikit lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, maknanya yang ni size cable dia 2.5. Kalau kita ada bajet pakai 4mm boleh, tapi kos lah. Untuk kabel. Tak, kau nak looping kabel biasanya kita tengok kalau tak ada sini, tak ada ST, jangan pakai lah. Lepas tu dia 2.5. Jenama banyak. Jenama banyak. Daripada sama ada banyak. Okey. Kalau untuk looping, kalau untuk bahagian dapur, dua saja kita saja. Kalau untuk tempat penggunaan ringan-ringan, TV ke, ruang tamu ke, bilik ke, cahaya phone saya kan, boleh 3 ke 4 boleh lagi. Macam ada oven yang macam okey. Kalau oven better ambil 1 liter satu dia je. 1 liter macam aircon juga. Betul macam aircon tu. Oven pakai 4mm. Tengok saya oven. Okey, kali contoh macam ni, kalau kita nak kira senang je. Okey, contoh oven berapa ribu watt biasa? 3,000. Okey, 3,500 kita ambil. Okey, 3,500 watt. Okey. Macam mana kita nak kira M dia? Okey, kita pakai PIV. P sama dengan IV. Okey, jadi P 3,500, I